Yak uh, Fihim Iza Syafawi. Izhar An Syafawi juga cantik betul. Walaupun jumpa Hamzah dia bukan halqi sebab tanda Ya. depan dia dah mim. Okay. Ya. Anna tu. Uh, Idgham Idgham Al-Gunah. Idgham An al-ghunnah. Okay. Tanda eh dia apa tu? Sabdu. Ha. Oh, bukan. Bukan. Nun apa? Wajibul Gunah. Wajib al-ghunnah. Okay. Dan sabdu. Dia bukan hukum idgham Dia Ah, wajib al-ghunnah. Okay. Nah. Itu sendiri ada tanda bacaan panjang. Hukum apa tu? ah, ah, Anda ini Allah Akbar. Mbak berjumpa Hamzah. Apa tu? Dia uh, apa munfasil lah. Nama belakang betul lah. Munfasil. Terpisah. Apa dia brand dia? Mat apa? Mat mat Dia wajib baca panjang ke dia harus? dia dia had dia had Dia harus baca panjang 4 atau 5 ke? Dia memang wajib baca panjang 4 atau 5 tu? dia oh dia wa, wa, dia, wajib munfasil Mak majak wajib. Mak wajib fas, ke? Apa satu lagi? majak munfasil ma, ma, dia mak Ah, wajib serta. mak wajib. Okey, Dia jom bukan kita. ni majak Ah, ismul fasil pasal ah, dia terpisah. Majak alif. terpisah. Okey. Apa maksud jaiz? Majak is dua perkataan. Dua perkataan. Okey, jaiz tu ada mak jaiz munfasil. Munfasil tu terpisah dua perkataan. Ya, Kalau betul, kalau betul. jaiz tu sendiri apa? Jahil. Kalau mak wajib kita tahu dah wajib kan? Wajib Ya. baca panjang. Hmm. Jaiz. Jaiz ni maksud dia harus. Oh, okey. Okey. Sebab dia punya keadaan ni dia tak selama-lamanya baca panjang 4 atau 5. Saya. Kalau Encik Azman tak sampai nafas kita berhenti anna kan? Dia akan jadi 2 harakat je. Oh, dekat ya, saya pasal dia berhenti. Ya sebab berhenti. Kalau sambung baru jadi 4 atau 5. Sebab Saya. tu dia bukan wajib. Dia harus kan? Nama dia jaiz. Mat Majak jaiz. pasir. Dia Saya. cantik. Uh, Anzalna ini hakiki. Ah, Uh, apa hakiki dia? Ifak hakiki. Bagus. Ikhfa hakiki. Dengung Anzalna sama-sama. Anzalna Mat asli. Masih betul. Alaikal kitab kitab qalqalah. Kalau berhenti ada qalqalah Tapi kalau sambung sikit lagi, dia tak jadi Kitab Ha. ya dah tak jadi. Alaihim ini Izhar Syafawi. Betul. Kalau sambung izhar syafawi juga. Inna Ini wajib berguna. Betul lah Dan sabdu juga Wajib. ah. Inna fi dzalika la rahmatau. Ini idgham al-gunah. Ya betul Matau. Betul. Yang ni baru idgham pertemuan ataupun kita memasukkan bunyi tanwin ke dalam waw. Baru Ah, jadi idgham. Alright. oh, yang ini pun idgham al-gunah. Betul Mi berjumpa ya. Mi. Alright. Sikit lagi yuk minun. saya yuk minun mat arid diskun. Bagus. Alhamdulillah.